Yo, lagi berapa kereta yang belum lagi Kereta ni kita buat. Kereta ni kita buat. Ni kita buat. Okey. Umpan. Okey. Wah. Ni garang kita ni. Sila perkenalkan diri Cik. Nama saya Cik Mak Amin lah, Mak Amin Zenda. Amin. Okey. Yang saya buka dulu bonet depan saya buka bonet depan dulu. Muka Shopee tu, muka Shopee. Temu Shopee lambat semua. main. Oh. Ini apa tu? Okey, saya cerita dulu. Cik, relax waktu saya bercakap dulu. Okey. Oh, ni barang rare, barang amat rare. Tadi ada orang minta tadi, Leman minta, saya tak bagi. Bila waktu Ni ada di carburetor zaman 1970-an ni. Uish. Tak servis Hidup daripada lagi, start hidup beli lagi. tak servis ni. Ikat cable tie ke? Brake ni tak pakai kaki tau, pakai tangan brake ni. Ni air water cooler ke air ludah ni? Ni tak pakai ekor tau. Ni water cooler kau tengok tu, dia sembuh kat dalam, dia sejuk. Pengalaman aku dalam sepanjang menggunakan kereta ni tau. Dah berpuluh-puluh. Ketiak busuk. Sudah. Cerita ni. Pengalaman dia 10 perempuan try saya. Alah, Saya reject tau. Agak tengok kan. Tengok rim, tengok dulu. Rim basikal. Tengok dulu rim ni. Rim apa pakai? Ayah aku tanya mati, bai. Ini apa bang? Rim apa aku pakai? Aku pun tak tahu rim apa aku pakai. Tapi Abang Amin, saya ada dengar orang buat report pasal tayar hilang. Kereta ni ke? Abang yang curi. Dia itu adalah bocor tu itu. Lepas tu ada nampak ada tayar sebelah kedai tu. Ambil lah sebiji. Tampung sebelah kiri tu je pun. Sebiji pun dah pakai. Okey, kereta ni dah habis berapa ribu? Kereta ni kalau ikutkan tu RM3. bukan 2M lah. Bukan kereta BMW depan sana tu bukan 2M, tak ada 2M. Bukan 2M. Dan bukan 10M yang kereta SVJ kuning tu yang Itu tak berapa 10M, 2M. Ya, berapa? Berapa? kereta ni ambil RM2-3 je. No. Betul lah, logik lah. Tayar pun. Maklum lah minyak sekarang dah pakai IC Balik semua. Ni ambil darah benda ni. semua ni. Merah ni darah ni. Aku langgar acik tadi. Darah lah ini. Ni memang tak menang lah. Babi tu. Ramai aku beria. Kalau menang memang ni lah. Beria aku Baik explain lah. kereta ni tu. Kalau menang tu maksudnya kau pakai file lah. Aku tak cerita lagi bonet belakang tu ada apa tau. Tak ada orang nak dengar. Tu tan. Diam, sabar. Ini kereta apa? Ni Isuzu D-Max Spectator lah. Tengok cuba. Baru ada knowledge bukan macam Tok Ayin tadi. Sebab Thailand ni. Ini mati ke? Dia pasang Ni baru betul tu. Ada knowledge pasal kereta tu. Ada segi kosmetik punya. hampir 150k. Logik lah. Ini 2M. Tadi 2M. Rayman kalau gelak. Diamlah 10M. Aku beli 10M apa masalah Lagi teruk kan. Depan ni pun baru 150k habis. ya. Kau 10M. Standard. Sampai letak 2M aku letak 10M. Kau gagal lah nama tu. Padahal Cat tanya berapa kalau Cat 2000 tak nak Tiba-tiba 10M macam gampang. Tengok Daddy tak ada orang kacau Daddy. Sebab apa? Sebab ada knowledge. Wufi kita tak kacau. Sebab Abang Wufi dengan Daddy ni orang yang ada knowledge. Yes, tak ada pun aku babi tu. Okey, baik. Terima kasih Aziz. Masih Aziz. Terima kasih Saya Aziz. Alice.